Dan seterusnya kelima adalah tentang tender tak wujud. Tawaran tender tak wujud. Yang ini kebanyakan adalah kontraktor, businessman. Dia check Facebook, dia check semua, dia dapat latar belakang kita, maka tiba-tiba dia akan WhatsApp satu tawaran. Contoh tawaran dari JKL, ada minta supplykan bateri pecawan. Jadi dia akan telefon mengatakan kita supply, saya tak supply ni, tak apa, saya ada jalan. Ya inilah kontraktor, supplier kau kontak dia. Tapi bila kita wawas, kita pun telefon JKL yang sign surat tu, ada engineer, ketua dia, si Anu, kita telefon pergi ke Kuching, memang orang ni wujud. Sudah telefon tanya orang ni wujud, dia terus letak telefon, kira okey sudah. Dia perlu cakap sama orang yang betul-betul sign surat ada ke tidak, tawaran dikeluarkan. Bila sudah labur, sudah beli kontraktor, ini kasih, duit masuk, bateri tak ada apa-apa, semua tak ada apa-apa. Kerugian juga amat besar juga, sampai puluh ribu. Sekali kita tapak perasaan macam kena tipu, tanya balik JKL, tanya balik sambung kepada orang yang sign surat itu tawaran. Ya betul saya bernama, tapi saya tak ada keluarkan surat tawaran. Baru tahu ini tawaran palsu. Dan ini sebenarnya yang selalu berlaku di Miri. Dan last sekali adalah tentang e-dagang, beli online, barang-barang beli online. Banyak beli online semua, kebanyakan kena tipu. Instagram, media sosial. Beli kereta pun online. Nampak Prado dia 170,000, murah. Memang harga murah daripada asal. Berapa kali bayar, kereta pun tak nampak, hanya gambar saja, hujung 107,000 habis. Beli emas, yang perempuan macik-macik ni, beli emas pun online, emas tak sampai-sampai. Kasih postcode yang untuk tracking post tu, itu palsu. Beli motosikal second hand online, murah, 4,000 payah, habis, motor pun tak sampai. Jadi sekarang ni kemudahan telefon kita ni, beli barang su hujung jari kita. Kita kena pandai pilih. Bukan nak promosi, tapi social media macam platform beli barang online tu, Shopee, tak ada masalah. Dia ada platform untuk pegang duit sehingga barang ni sampai baru dilepaskan. Yang lain-lain tu walau-walam. Nasib sajalah. Ya. Jadi hati-hatilah kita beli barangan. Jadi selain itu saya pun minta juga maklumat dari tuan-tuan, puan-puan semua. Bukan hanya ini scammer saja, lain-lain penjahat jenayah, narkotik, judi semua, pencuri semua. Kalau saya tunggu ni boleh tahan ni. Jenayah boleh tahan ni. Ada beberapa kes sudah berlaku kecurian. Tak minta selalu ke ni. Selepas ni solat tarawih, nanti pegawai saya akan kasih call card. Kad yang untuk calling, untuk ada nombor telefon semua balai yang ada di daerah Miri ni. So simpan kad ni, kalau sekiranya apa-apa boleh kontak. Kebanyakan orang kita adalah telefon 999. 999 tu pergi ke Melaka dulu, browsing balik. Jadi ada balai main nombor telefon, tak juga bilik gerakan IPD 24 jam. Biasa orang tak ingat. Jadi itulah saya kasih kad, simpan kad itu apa-apa telefon. Ya. Jadi saya tak mau ambil masa panjang. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Parisa JK kerana sudi terima kami daripada IPD Miri. Dan sebelum ni saya terlupa, saya punya pegawai agama saya, bakal Ustaz Said, dan juga PPM, Pegawai Perhubungan Masjid Husaini, saya saja Husaini. Tapi baru dia tukar pergi balik ke Mering pula.
Jadi pakan nanti akan tukarlah satu, ya. So kalau ada apa-apa saudara ni boleh berhubungan dengan dia untuk supaya apa-apa program jemput untuk kasih ceramah ke, kasih apa ke, sila berhubungan dengan dia untuk sementara perlu nanti hubungan dia untuk dapatkan bantuan daripada IPD, ya. So itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.